Bila orang tanya saya, tak bila, tapi ada orang yang pada saya balik, payah kau mudah jaga negeri. Ama kata jaga negeri tak payah. Kau yang payah nak jaga diri, jaga hati kita. Nak ambil duit ke, nak makan duit ke, nak salah guna kerajaan ke, ini terletak atas hati kita. Nak mengurus hati kita lebih serabut, lebih susah daripada mengurus negeri dan negara. Bila hati kita bersih molek, terurus sendiri ekonomi, terurus sendiri masalah sosial, terurus sendiri masalah rumah tangga. Kalau hati kita molek, hati molek maknanya kita tahu dunia tempat aku duduk ni sementara. Kalau aku jadi doktor pun aku mati juga. Kalau aku jadi tok bomo aku mati juga. Dan lepas pandang mati hidup balik. Ni hak tok bomo tak reti, hak profesor tak reti, hak doktor tak reti, hak ahli sains tak reti. Lepas pandang mati hidup balik. Dia hidup balik tak balik kah pun dah. Kita pasal hidup balik depan Allah. Wa nufiqa fi sur fa idahum min al-ajdath ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqad hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kan illa sayhatan wahida fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Satu hari nanti sangkala ditiup. Tak ada lah pengajian sains sangkala, tak ada lah pengajian teknologi masalah sangkala. Dan orang Eropah tak pernah terfikir sangkala akan ditiup. Dengan sebab tu bila kita sebut barang ni jadi masalah. Tak ada benda payah nak faham. Tak ada payah gua nak bergocok tok nenek tak aja dengar lagi. Tahu-tahu orang Islam banyak. Orang Islam pula orang mundur. Orang ekonomi tak reti urus ekonomi. Jadi sudahlah benda-benda begini berlaku yang menyebabkan bila kita ni sebut Islam ni bahawa hidup dunia ni hanya untuk cari bekal ya. Kita main ekonomi, kita cebur ekonomi pun bekal akhirat. Cebur masalah pertanian pun bekal akhirat. Kita semayang pun bekal akhirat. Kita bercerah pun bekal akhirat. Kita masa muka dengan orang pun untuk bekal akhirat. Manis muka pun bekal akhirat.